Salam sejahtera. Semalam saya telah kongsikan kepada anda semua pengalaman dirujuk lampu LED 2 dalam 1 di mana melibatkan kerosakan LED driver dan juga lampu LED. Okey, so mungkin dalam klip video semalam itu rupa LED yang hangus ataupun terbakar itu tidak jelas. So hari ini saya guna mod makro pada telefon bimbit saya. Okey, ini lampu LED di bahagian luar nampak cantik sebiji berwarna kuning tu. So semua elok. Saya dah uji dengan multimeter, semua elok. Kemudian di bahagian dalam dia, okey, saya bagi dekat sikit. Nampak tu? Setiap lampu LED di bahagian tengah dia ada bintik hitam. Okey, jika LED dalam keadaan malap dan bila anda periksa dengan mata kasar, anda dapat lihat bintik hitam pada bahagian tengah lampu LED tersebut. Ini bermaksud LED telah rosak. Okey, so saya pun tidak pasti kenapa lampu LED ni semua hangus. Biasanya kalau terbakar sebiji dua saja kan. So yang ini case dia lain daripada yang lain. Anda boleh lihat tu, semua ada bintik hitam di tengah. Okay. So ada kemungkinan sewaktu LED driver tersebut rosak, mungkin disebabkan current spike, arus elektrik yang terlalu tinggi pada bahagian dalam lampu LED ni. Maksud saya bekalan elektrik kepada lampu bahagian dalam ni terlampau tinggi, dan sebelum dia rosak terlampau tinggi dan menyebabkan kesemua LED-nya hangus. Okay. So untuk pengetahuan anda, bahagian dalam ni ada 60 biji LED, dan saiz LED yang digunakan ialah ni, nampak 2835. Maksudnya panjang dia 3.5 mm, lebar dia 2.8 mm. Okay. So tak berbaloi lah untuk dibaiki. Lebih jimat jika kita gantikan lampu yang baru. Okay, boleh? Selamat mencuba.